Okay. Rent BNB ini ialah satu program untuk membina komuniti yang berasaskan kepada smart contract OPBNB blockchain yang pertama di dunia. Jadi program ini ialah program yang membolehkan semua peserta mengumpulkan seberapa banyak crypto coin yang bernama Binance Coin atau yang kita panggil sebagai BNB. Setiap orang yang menyertai Rain BNB ini berpotensi untuk menjana lebih daripada 1,4 juta coin BNB melalui program ini. Ini ialah potensi setiap orang. Jadi bergantung kepada usaha kita lah. Sejauh mana kita boleh dapat, mungkin kita boleh dapat 1,000 BNB, 100 BNB, 50 BNB atau 100,000 BNB. Itu bergantunglah kepada usaha kita. Hari ini BNB saya tengok tadi dalam CoinCap harga dia ialah 3,100 RM untuk setiap satu BNB. Jadi kalau untuk 1,4 juta BNB anda darab sajalah 1,4 juta dengan kali dengan 3,000. Jadi itulah nilai projek kita yang kita akan bincangkan. Program komuniti ini kita bina berasaskan kepada kontrak bijak. Jadi kita tengok apa tu smart contract ataupun kontrak bijak. Jadi saya ringkaskan kontrak bijak ini ataupun kita panggil smart contract ini. Yang pertama sekali ialah satu perjanjian digital yang membolehkan program ini berjalan secara sendiri di blockchain. Jadi dia jalan sendiri. Dia tak boleh stop. Dia once kita developer cipta program ini, dia serahkan melalui kontrak pintar kepada blockchain, maka blockchain lah yang akan jalankan program kita ini. Yang kedua, dengan cara ini, maka program ini adalah telus, selamat dan dia berjalan dengan cekap sebab dia dijalankan sepenuhnya oleh teknologi blockchain. Kemudian dia jalan sepenuhnya secara automatik dan pelaksanaan dia tidak ada perantara. Mana tak ada orang yang boleh mengawal dia. Semua sekali dijalankan oleh blockchain. Jadi kelebihan apabila kita bekerjasama ataupun kita buat smart contract ini dengan blockchain, maka yang pertama, sama ada program ini akan bergerak laju ataupun tidak bergerak laju bergantung kepada setiap peserta. Kerana tidak ada orang lagi lah yang boleh mengawal program ini. Orang yang developer yang mencipta program ini pun bila dia serahkan kepada blockchain, maka blockchain lah yang akan jalan. Dia sendiri pun dah tak boleh buat apa lagi. Dia tak boleh untuk berhentikan projek ini. Dia tidak boleh untuk mengubah projek ini. Dia tidak boleh menambah atau mengurangkan apa-apa lagi. Sepenuhnya dijalankan secara desentralisasi oleh blockchain. Kemudian bila dia dihantar kepada blockchain, teknologi blockchain ni ataupun AI ni dia tak akan pernah tidur. Jadi pelaksanaan dia akan berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa ada cuti. Begitu juga dengan pembayaran. Jadi pembayaran dia pun boleh dibuat secara segera, immediate payment dan terus dimasukkan ke dalam akaun ataupun kepada wallet kita nanti. Dan kod yang diberikan kepada blockchain ini tak boleh diubah. Okay? Bila dia tak boleh diubah, makna dengan sebab tu dia ada selamat dan dia tidak mempunyai risiko. Seterusnya, mengapa kita memilih kripto BNB ataupun kripto yang dikeluarkan oleh exchanger yang terbesar di dunia, iaitu exchanger yang kita namakan Binance. Okey, yang pertama sekali ialah
Kerana hari ini, BNB ini dia berada dalam top 10 mata wang kripto teratas di dunia. Ada 7.1, dia berada di yang kelima keseluruhan kripto ini. Termasuk Bitcoin, kita ada beribu-ribu coin. Dan coin yang kita pilih ini ialah dalam top 10 kripto. Kemudian modal pasaran untuk BNB ini melebihi daripada 100 bilion. Jadi bila dia modal dalam pasaran dia sudah terlalu besar, maka dia mempunyai potensi untuk terus berkembang. Okey, seterusnya peningkatan harga BNB ini sangat luar biasa. Pada tahun 2017, harga dia ialah 45 sen saja untuk satu coin. Jadi peningkatan dia, cuba bayangkan daripada 45 sen kepada 3,000 lebih, 630 hingga 650% kenaikan dalam 7 tahun. Ramalan seterusnya pun sama juga. Koin ini dijangkakan akan terus meningkat. Pada tahun 2024, harga dia $856 sahaja. Dan pada tahun depan, tahun 2026, dijangkakan akan meningkat hingga 3,300 ataupun $3,000. Dan dijangkakan pada tahun 2030, dia akan menjadi $10,000. $10,000 makna 40,000, 50,000 jika harga ringgit masih kekal sama. Kita nak kumpulkan Bitcoin, kita sudah tak mampu, maka program ini dibuat untuk mengumpulkan seberapa banyak BNB yang kita boleh. Program ini sangat murah untuk memulakan dia. Untuk menyertai program ini hanyalah 0,0044 BNB. Jadi anda nak tahu berapa harga dia, ambil 0,0044 BNB ni, darabkanlah dengan 3,100 hari ni harga BNB. Darab, anda pun dapatlah lebih kurang dalam 14-15 ringgit ataupun 16 ringgit macam tu saja. Tak sampai pun 20 ringgit. Okey, tetapi bila anda beli untuk memulakan coin ini, memulakan program ini, anda belilah 20 ringgit. 20 ringgit anda dapatlah lebih sedikit, ada sedikit baki di dalam akaun. Jadi sebab tu selalu kita sebut ialah program ini hanya bermula dengan 20 ringgit. Tetapi dia tidak akan kekal dengan jumlah itu. Kerana sekiranya BNB ini harganya sudah naik lebih daripada 4,000 lebih, 5,000, maka 0,0044 BNB ini bukan lagi 20 ringgit. Dia berdasarkan kepada harga pasaran. Jadi ketika dia masih murah, inilah peluang kita untuk menyertai BNB. Jadi yang paling penting ialah kita nak tengok apa yang kita dapat. Jadi kita disediakan dengan 6 jenis bonus. Okey, 6 jenis bonus. Yang pertama kita panggil referral bonus, recurring labor bonus, direct income, rank upgrade bonus, royalty bonus dan lifestyle reward bonus. Jadi kita pergi satu-satu. Tapi sebelum tu, okey, untuk menerangkan segala bonus-bonus ini supaya anda boleh nampak dengan jelas. Jadi saya tunjukkan anda dulu bahawa program ini mempunyai 2 jenis hierarki. Okey, yang pertama kita panggil hierarki genealogy dan yang kedua ialah kita panggil hierarki metrik. Pastikan anda faham yang ini betul-betul supaya bila kita terangkan tentang bonus-bonus nanti, anda akan nampak dengan lebih jelas. Baik, hierarki genealogy ialah hierarki di mana apabila memperkenalkan satu orang, orang yang anda perkenal itu dipanggil sebagai level 1 anda. Dan anda boleh perkenalkan seberapa orang yang anda mahu. Tidak ada had untuk anda perkenal. Anda boleh perkenal 2, anda boleh perkenal 3, anda boleh perkenal 4, perkenal 5, perkenal 6. Saya tunjuk di sini hingga 6. Dan orang yang diperkenalkan oleh anda itu dipanggil level 2. Orang yang level 1 anda pun terserah kepada dia berapa banyak yang dia nak perkenalkan. Tiada had. Dan apabila orang yang level 2 anda perkenalkan orang yang level 3, perkenalkan orang dia, kita panggil orang ini sebagai
orang level yang ketiga. Level ketiga anda. Dan begitu seterusnya. So kita tengok pula apa itu hierarchy matrix. Okey, hierarchy matrix ini, program ini berkehendakkan supaya setiap peserta memperkenalkan sekurang-kurangnya 2 orang. Okey, jadi dimudahkan cerita, sekiranya anda mesertai, anda ada RM20, tugas anda ialah memperkenalkan 2 orang yang ada RM20. Itu ialah wajiblah anda perkenal. Sekiranya anda tidak perkenal 2 orang secara terus, maka anda tidak akan dapat apa-apa dalam program ini. Jadi di sini bila dah perkenal 2 orang yang pertama, dia akan letakkan macam ini. Okey. Seterusnya, setiap orang pula dia pun akan perkenalkan 2 orang pula. 2 orang pula. Jadi orang yang diperkenal seterusnya tu ialah level 2 anda. Okey. Baik. Apabila anda perkenal lebih daripada 2. Di sini saya tunjukkan anda perkenalkan 6 orang. Bermakna orang pertama 2 orang dia akan letakkan macam ini. Dan orang ini pun perkenal dah orang ini. Jadi apa berlaku kepada orang ketiga yang anda perkenal? Apabila anda perkenalkan orang ketiga, kita bagi contoh. Contoh di bawah sini, orang sini sudah perkenalkan orang dia, 1 orang baru. Ini dia perkenalkan sudah 2 orang. Jadi ada kekosongan di sini. Tiba-tiba sebelum sempat orang ini perkenal lagi seorang atau orang ini perkenal, anda yang perkenal. Maka dalam hierarki genealogi dia akan jadi level 1 anda. Tapi di dalam matrix anda ataupun matrix tree anda, orang ini automatik dia akan letakkan di tempat yang kosong. Okey. Jadi sama jugalah contoh orang ini bila anda sponsor seterusnya, maka dia akan letak di yang seterusnya. Sama juga apabila orang ini belum sponsor lagi 1, belum perkenalkan orang lagi 1 di sini, maka dia akan letakkan, yang anda perkenal akan letak di situ. Dan mana-mana orang yang ada di atas ini, bila dia perkenalkan orang, dia akan isikan di tempat kosong. Dan dia isi, itu level 3 anda. Seterusnya, apabila anda perkenal lagi, level 3 anda sudah penuh, maka dia akan letak pula di level yang keempat. Tak kiralah orang-orang di sini sama ada anda, orang ini, orang ini, orang ini, atau orang ini, atau orang ini perkenal, dia akan letakkan di bawah. Di dalam hierarki genealogi dia masih ikut macam ini. Tetapi dalam hierarki metrik, dia akan letak secara metrik daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Begitulah seterusnya hingga ke level yang ke-15. Bermaksud, dalam hierarki metrik, semua orang sama. Setiap orang, dia sponsor berapa pun, dia perkenalkan berapa orang pun, dia akan letak level 1 complete 2, level 2 jadi 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampailah ke level yang ke-15. Apabila sudah kenal hierarki metrik dan hierarki genealogi ini, maka kita boleh bercerita tentang bonus yang anda akan dapat. Alright. So pertama sekali kita panggil referral bonus. Referral bonus makna bonus yang anda perkenalkan. Jadi apabila anda perkenalkan 1 orang, perkenalkan A, anda akan dapat 10% daripada jumlah nilai package yang disertai oleh orang yang anda perkenal. Okey, apa nilai package? Program ini dia ada 15 level. Dan setiap level itu dia ada ranking. Setiap orang dia kena upgrade nanti ranking. Ini bila dia join, dia bermula dengan beginner. Okay, dia join dengan beginner. Kemudian dia upgradekan diri dia menjadi influencer, jadi achiever, jadi ambassador, jadi pioneer. Hinggalah dia menjadi creator. Dia peringkat dia upgrade. Kalau dia nak start dengan hanya 0.004 BNB, maka dia pun ambil 0.004 BNB, dia join sebagai beginner. Dia join sebagai beginner, maka anda dapatlah 10% daripada ini. Anda nampak jumlah ini kecil, tetapi
Kena ingat, BNB sudah pun bernilai 3,000 lebih. Ada orang dia terus nak jadi achiever. Dia nak terus upgrade diri dia jadi achiever. Ada orang yang macam ni. Dia akan masuk ini campur dengan bayaran untuk influencer dan bayaran untuk achiever. Campur semua ni. Jadi dia sertai. Ada orang juga nak jadi ambassador. Bila dia nak jadi ambassador, maka dia pun akan buat bayaran daripada sini. Okey, jadi ini untuk orang yang dia nak cepat untuk meningkat. Jadi dia terus masuk dengan package. Dia terus ambil 4 package atau 5 package. Terus kepada pioneer pun ada. Jadi campur semua tu. Jadi bila dia join saja, anda akan dapat 10% daripada jumlah yang dia buat pembayaran. Anda boleh perkenalkanlah sebuah program yang boleh. Anda nak perkenal 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Saya selalu bagi contoh 6 orang. Nanti setiap orang dia juga akan upgrade. Jadi setiap kali dia upgrade, anda akan dapat 10%. Jadi kita panggil bonus sponsor ketika orang ni upgrade 10. Maknanya apabila anda perkenal satu orang, dia masuk beginner, anda dapat 10%. Dia upgrade kepada influencer 10%. Dia upgrade kepada achiever, anda dapat 10% sampai ke 15 level. Maksudnya, anda perkenalkan orang satu kali sahaja, anda akan dapat bonus sponsor sebanyak 15 kali. Untuk dapatkan 10% bonus sponsor ketika orang ni upgrade 10% tu, anda mestilah sekurang-kurangnya influencer. Maknanya nanti anda upgrade diri anda menjadi influencer dulu. Jika anda cuma berada di beginner, orang lain upgrade kepada yang lebih tinggi, anda tetap di beginner, jadi anda tak dapat. Baik, seterusnya kita panggil yang kedua, dipanggil sebagai direct bonus. Okey. Direct bonus ini ialah bonus yang anda dapat ketika anda memperkenalkan beginner. Tak kiralah dia nak bermula terus dengan ambassador pun, mula-mula dia juga akan bayar untuk yang beginner. Jadi, bayaran atas beginner ini anda akan dapat 69%. Daripada 0.004 ni, anda dapat lagi 69%. Ataupun 0.0027 BNB. Okay, untuk setiap beginner yang anda perkenalkan. Jadi bermakna atas beginner, anda ada di sini 10%, anda ada di sini 69%, anda ada 79%. Okey. Bukan sikit tu, 79%. Anda nak banyak, anda perkenalkan ramai orang. Bonus yang ketiga ialah kita panggil dia sebagai level bonus. Level bonus ini ialah apabila orang-orang yang di bawah anda mengikut hierarki matrix, mereka upgradekan diri mereka menjadi yang lebih tinggi, maka anda akan mendapat bonus ini. Okey, bonus ini orang yang level 2 anda, jika dia upgrade kepada influencer, dia upgrade pula kepada influencer, maka anda akan dapat jumlah ini. Ini ialah jumlah yang anda dapat untuk orang level 2 anda. Apabila orang level 3 anda upgradekan diri mereka menjadi achiever. Orang level 3 anda ini dia upgrade jadi achiever. Sepatutnya anda akan dapat 0.00828 BNB. Tetapi untuk dapatkan jumlah ini, untuk daripada orang tu, maka anda juga mesti berpangkat achiever. Jadi dengan sebab tu anda pun kena upgrade kepada achiever. Jika dia upgrade sebelum anda upgrade, maka jumlah bayaran itu hilang. Anda tak dapat kepada orang yang lebih atas lagi. Jadi sebab tu anda upgrade kerana anda nak dapatkan jumlah upgrade. Downline anda pun akan upgrade supaya di bawah dia dapat. Okey. So, saya terangkan macam ini. Okey, di sini kita andaikan saja.
anda pun perkenalkanlah 2 orang. Bila anda perkenalkan 2 orang, 4 orang, 2 jadi 4, anda perkenalkan 2 orang. Jadi anda dah ada duit anda. Okey. Apabila orang level 2 anda itu, dia upgrade diri dia menjadi influencer. Okey. Dia jadi influencer, ada 4 orang level 2 anda. Setiap satu orang upgrade, anda patut dapat 0,0414 BNB. Jadi kalau 2 orang 0,1656 BNB. Jadi anda mesti upgradekan diri anda kepada influencer sebelum itu. Supaya jumlah ini anda dapat. Jumlah keseluruhan anda dapat daripada 4 orang ni. So dapat total dia 0,0156 BNB. Okey, jadi apa anda buat? Anda dapat 0,016 BNB ni, anda gunakanlah untuk upgradekan diri anda kepada achiever. Okey, anda guna untuk achiever, jadi anda ada lagi baki 0,00336 BNB di tangan anda. Dalam akaun anda. Jadi apabila orang level 3 ini, dia upgradekan diri dia menjadi achiever, ketika tu anda dah guna untuk upgrade diri anda jadi achiever, maka reward setiap orang anda dapat 0,00828 BNB. Jumlah daripada 8 orang 0,0624 BNB ni, jadi anda ambil 0,02. Anda dapat 0,06. Anda ambil 0,02 BNB ni, anda upgradekan diri anda kepada ambassador. Jadi anda ada baki di tangan lagi 0,03964. Okey, dan apabila anda guna ini untuk upgrade anda jadi ambassador, apabila 16 orang di level 4 anda upgrade diri masing-masing menjadi ambassador, tiap-tiap orang anda akan ada 0,1658 BNB. Okey, dan total dia ialah 0,264 BNB. Anda guna pula 0,528 BNB ini untuk upgrade diri anda kepada Pioneer. Anda ada baki 0,2126 BNB. Okey, begitulah seterusnya. Orang level 8 anda upgrade. Setiap orang anda dapat 0,2696 BNB. Anda sudah ada 67 BNB. Dan anda upgrade lah diri anda 0,8. Anda ada 66 BNB di tangan anda. 66 BNB. Anda sudah ada hampir 200,000 ringgit sekiranya harga BNB masih kekal tidak meningkat. Okey, begitulah seterusnya anda akan pergi. Sampailah yang paling tinggi sekali ialah creator. Bila creator, anda akan dapat 1,1 juta BNB. Okey, 1,1 juta BNB. Dan jika anda campur keseluruhan anda campur, bonus ini, level bonus ini, jika berlaku, anda ada 1,48 juta biji BNB. Ini belum masuk lagi bonus sponsor, belum lagi masuk bonus-bonus yang kita dah cerita tadi. Jadi anda bayangkan, daripada 1,4 juta ini, bilion lah harga dia. Saya nak cerita pun saya pun sampai tak berani nak cerita lah, bilion. Ini potensi anda. Anda bayangkan di sini hingga 1,4 juta BNB. Kalau anda dapat 10% daripada 1,4 juta berapa? 148 ribu BNB. Kalau 1% ialah 14,800 BNB. Kalau 0,1% anda ada 1,400 BNB. Jadi maknanya kita bukanlah nak mengejar sehingga 1,4 juta BNB. Okey, kalau nak dapat 1,4 juta BNB ni kena perfect. Dan kita buat bisnes, kita jangan mengharapkan perfect. Jadi, kita letakkan target berapa untuk dapat. 6 bulan daripada hari ini mungkin anda boleh dapat 100 BNB. Kalau 100 BNB berbanding dengan 1,4 juta BNB baru berapa peratus? 0,00 berapa peratus saja. Jadi bermakna
kadar untuk anda berjaya lebih tinggi daripada kadar untuk anda gagal. Asal buat, anda akan dapat. Buat banyak, dapat banyak. Buat sikit, dapat sikit. Mana ini yang kita anggap sebagai tak ada risiko. Dan program kita ialah program yang berasaskan blockchain, tidak boleh ditamatkan, tidak boleh diubah, tidak boleh di-upgrade. Okay, program ini, jika tidak ada siapa dah dia berjalan, maka bertetap akan berada dalam blockchain. Seterusnya, kita panggil recurring level bonus. Orang-orang yang anda sendiri sponsor dan disponsor oleh orang yang anda sponsor, makna mengikut hierarki genealogi ini, apabila dia upgrade kepada setiap level. Okay, dia pun akan lalui level-level ini. Level-level ini dia lalui, maka setiap kali dia upgrade ke level ini, anda dapat 1.5% daripada jumlah yang dia upgrade. Okay, jadi anda bayangkan jika orang-orang yang anda perkenalkan ini ramai, orang ini berada dalam genealogi, hierarki genealogi anda, dan orang ini juga berada di bawah matrix tree anda atau matrix hierarki anda. Jadi apabila dia ini upgrade, yang pertama anda dapat sponsor bonus 10%. Yang kedua, anda akan dapat jumlah yang dia upgrade itu. Level bonus. Dan yang ketiga, anda dapat recurring bonus lagi 1.5%. Jadi maknanya, setiap orang yang anda perkenalkan itu, anda bukan makan satu kali. Anda makan 15 kali. Yang pertama. Bonus apa? Bonus sponsor. Yang kedua, anda akan makan ke atas dia itu lagi apabila dia sudah upgrade. Dan lagi sekali anda dapat 1.5% ke atas jumlah dia upgrade. Syarat untuk anda dapat yang ini ialah ranking anda mestilah sekurang-kurangnya sama dengan ranking tim anda upgrade. Samalah macam tadi. Anda nak dapat apabila orang level 4 anda upgrade kepada ambassador, anda juga mestilah ambassador. Dan dua orang daripada jumlah ini, jumlah level 1 anda ni, level 1 mengikut hierarki genealogi ini, dua daripada orang yang anda perkenalkan itu, dia adalah sekurang-kurangnya influencer. Makna dia sudah upgrade kepada influencer. Dia bukan lagi beginner. Okay, kalau dia beginner, anda tak cukup syarat. Dan yang kelima ialah royalty distribution. Ada 6 pangkat teratas. Icon, Legend, Emperor, Conqueror, Chancellor, Creator. Di mana untuk icon ini, setiap transaksi yang berlaku dalam setiap hari, 1% daripada jumlah transaksi itu seluruh dunia dikumpulkan. Bila dikumpulkan, maka pada hari itu dia akan tengok ada berapa orang ikon yang sampai pangkat ikon. Jadi jumlah ini akan dibahagikan kepada berapa jumlah orang tu. Okey, sama jugalah dengan legend, sama dengan emperor, samalah. Jadi creator sama. Jadi dia akan ambil jumlah duit tu, masukkan dalam tabung, kemudian dia tengok berapa orang dan dia bahagikan setiap hari. Dan yang akhir sekali ialah kita panggil lifestyle reward atau kita panggil leadership reward. Untuk leadership reward ini, dia kita kena sampai tahap-tahap yang tertentu. Yang pertama sekali bermula dengan Prime Club. Okay, dalam Prime Club ini, kalau kita berada dalam Prime Club ini, maka kita akan dapat reward sebanyak $3,000. Okay, dia letak dalam dolar tetapi dia akan bayar kepada kita dalam bentuk coin. Dia akan tengok $3,000, berapa coin dia bagi kepada kita. Kemudian yang kedua, dia naik kepada Elite Club. Sama juga, dia akan ambil. Daripada mana duit ini dia ambil? Daripada mana BNB ini dia ambil? Dia ambil daripada ini 0.5% daripada
setiap transaksi yang dibuat seperti mana yang dalam bonus royalty tadilah samalah. Jadi ini diambil 0.5%, 0.5% dan untuk elite club anda akan dapat anda akan dapat jumlah keseluruhan yang dia akan bayar kepada anda hingga $25,000. Dan bila anda sampai Royal Club, anda akan dapat $50,000. Ya, Crown Club $100,000 dan Supreme Club hingga $500,000. $500,000 ni kalau hari ni RM4 sudah 2 juta. 2 juta ringgit. Ya, jadi jumlah ini pengiraan untuk yang ini lifestyle reward dibayar setiap minggu. Bila cukup 1 minggu barulah dia bayar. Semua ni nanti bila anda join akan ditunjukkan di dalam back office anda ataupun account anda nanti semuanya ni akan ada termasuk sekiranya anda terlepas apa-apa bonus. Contohnya bonus untuk upgrade level. Downline anda upgrade, anda tak upgrade. Jadi bonus tu patut dapat tapi anda tak dapat. Dia pergi kepada yang lebih atas. Dalam web office anda nanti akan ditunjukkan, oh ini jumlah yang sudah terlepas. Jadi semuanya ada ditunjuk dalam akaun anda nanti. Jangan risau. Yang penting ialah anda sertai dia dan nanti kita akan ajar anda daripada langkah demi langkah. Baik. Jadi sebab itu mengapa kita patut sertai Rain BNB ni? Yang pertama sekali ialah kerana dia tak ada satu pihak yang mengawal dia. Dia decentralized. Tak ada satu center authority orang-orang tertentu yang dikatakan orang ni boleh ubah ini, orang ni boleh buat ini. Dia tak ada. Dia semuanya decentralized-kan. Okey, dijalankan secara automatik oleh blockchain. Okey, yang kedua ialah dia tidak boleh tipu. Okey, dia tak boleh tipu dah. Sebab masuk dalam blockchain ini ialah teknologi yang menggunakan AI atau kita panggil yang secara automatik dia jalan. Proses dia mengikut smart contract yang kita bagi. Dan smart contract ini tidak boleh ditarik balik, tidak boleh diubah suai, tidak boleh diberhentikan. Jadi dia akan terus berjalan. Okey, kemudian dia ialah telus. Kita boleh tengok, kita boleh masuk dalam blockchain sistem, kita boleh cek tengok. Dia terbuka kepada semua. Okay, jadi dia tak ada yang tersembunyi. Kemudian dia ini akan kekal. Dia kekal lah rekod dia dalam tu. Maknanya benda ni jika semua orang pun dah tak jalan dah, semua orang dah tak ada, benda tu tetap akan ada di dalam sistem blockchain. Tak ada orang boleh stop dia. Dan dia tidak melibatkan langsung manual ataupun penglibatan manusia. Okey, jadi kita tak perlu bayar apa-apa kos ke atas orang untuk menguruskan dia. Jadi itulah sebabnya setiap orang sepatutnya sertai dia, sertai program ni. Jadi untuk kali ini inilah penerangan yang saya boleh bagi dan kita jumpa lagi untuk penerangan yang seterusnya. Jadi dengan tu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.